Hai, Assalamualaikum. So, dalam video ni aku akan kongsikan dengan korang tentang chatbot dan RAG. Jadi, chatbot ni secara umumnya boleh kita bagi kepada dua. Yang pertama, chatbot yang berasaskan peraturan ataupun rules. Kedua, chatbot yang berasaskan AI ataupun AI based. Yang rule based ni kita dah biasa tengok. Even sebelum era kemunculan ataupun popularnya AI, kita banyak guna chatbot yang ada pilihan-pilihan. Jadi contoh kita send message, dia kata jika ingin bahasa Melayu tekan 1, jika ingin bahasa Inggeris tekan 2. Jadi kita pilih ikut pilihan yang telah ditetapkan dan kita akan pergi mengikut flow yang sedia ada tanpa menggunakan AI pun dalam chatbot jenis ni. Jadi chatbot jenis kedua yang berasaskan AI ada dua jenis secara umumnya. Yang pertama yang non-RAG, yang kedua RAG. Kejap lagi kita akan bincangkan RAG tu apa. Tapi yang non-RAG basically AI ataupun chatbot yang kita boleh buka je kat browser macam ChatGPT, macam Gemini, dan kita boleh terus hantar message untuk dapatkan respons yang kita nak. Jadi AI ni memang sudah sedia ada untuk siap kita gunakan. Tapi RAG ni boleh kita fahamkan sebagai AI yang custom lah. Kita dah customize dia, kita dah train dia untuk dapatkan respons spesifik yang kita perlukan. Jadi RAG sebenarnya dia, nama panjang dia adalah Retrieval Augmented Generation. Retrieval bermaksud perolehan, augment bermaksud menambah, dan generation bermaksud penjanaan. Jadi RAG ni secara ringkasnya adalah satu kaedah penjanaan respons oleh AI dengan maklumat tambahan yang telah diperoleh. Jadi berdasarkan rajah dekat bawah ni, kita kat sebelah kiri ni, okay, ini bayangkan AI model, otak AI tu. Jadi kalau AI tu contoh rilis tahun 2024, maka ilmu dia akan terhad pada tahun 2024 saja. Dia tak akan tahu apa-apa yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk mengatasi masalah ni, kita ada plusan kat sini. Kita augment ataupun kita menambah kepada otak AI tu dengan satu kaedah perolehan, iaitu kita beri kebolehan dia untuk retrieve data ataupun maklumat daripada text file, PDF file ataupun apa-apa jenis database lah. Jadi kesan dia, AI yang outdated sekarang ni, sekarang sudah kita berikan, kita swap dia dengan maklumat-maklumat yang up to date, maklumat terkini. Jadi dengan maklumat yang ada, AI ni sekarang boleh generate response yang lebih tepat dan jitu. Jadi kalau ikut simbol-simbol kat sini, plus ni bermaksud penambahan ataupun augmentation tadi. Gambar buku ni adalah ataupun PDF ataupun text file ataupun database merujuk kepada retrieval ataupun perolehan, dan equal sign ni merujuk kepada penjanaan ataupun response generation oleh AI itu sendiri. Jadi secara umumnya, secara ringkasnya, inilah framework untuk RAG. Okey, kita pergi pula kepada jenis-jenis RAG. Jadi ada banyak cara kita boleh strukturkan RAG agent ni berdasarkan apa keperluan kita nak. Dan kita boleh classify RAG agent dengan cara kita store ataupun simpan maklumat, dan juga dengan cara kita retrieve ataupun kita dapatkan balik maklumat untuk AI tu. Jadi cara pertama adalah table dan filter. Ini cara paling ringkas. Kita pergi kepada NAN untuk aku tunjukkan contoh. Okay, jadi kita ada table dan filter agent kat sini, dan database table dia aku buat secara ringkas dalam NAN. Jadi table ni menunjukkan berapa patient. Ini table untuk klinik contohlah. Berapa patient yang lawat klinik tu setiap hari, dan berapa banyak duit yang dijanakan per hari. Okay, jadi aku telah strukturkan AI agent ni dengan berikan dia kebolehan untuk retrieve data daripada table tadi, daily clinic stats, dan juga kebolehan untuk filter berdasarkan tarikh, dan juga beri dia akses kepada calculator untuk dia buat calculation yang perlu lah. Okay, jadi contoh aku tanya soalan, berapakah untung klinik pada minggu pertama bulan 5?
Okay, dia akan retrieve data daripada klinik. Dia akan guna calculator kat sini dan dia akan calculate RM12,641. Jadi apa yang chatbot ni buat, dia retrieve semua data daripada klinik dan dia filter sendiri pada untuk minggu pertama. Kemudian dia generate response menggunakan calculator tool kat sini. Jadi kalau korang nak cuba sendiri chatbot ni, nak try, boleh tiru je prompt aku kat sini. Okay. Jadi tengok kat sini, cara kita prompt. Pertama kita kena ada overview, apa tugas AI agent tu. Instruction, iaitu yang dia aku tulis format lah, pastikan duit tu dalam ringgit bukan dollars. Dan kita bagi tahu dia tools apa dia ada, dan describe tools tu untuk buat apa dan bila nak guna. Format pun penting kat sini. Aku specify format untuk date, supaya kalau dia hantar date yang lain, filter yang lain, jadi dia akan dapat error lah. Okay. Satu lagi, tujuan ada calculator kat sini adalah untuk menjimatkan token usage. Okay, kalau perhatikan kat sini, kat bawah sini, dekat logs, response ni memulakan 5,814 token. Jadi ni sebenarnya kira banyak, tapi telah dijimatkan dengan menggunakan calculator. Sebab tools calculator ni, function dia supaya memudahkan AI agent untuk mengira, supaya dia tak perlu menggunakan dia punya otak dia sendirilah untuk kira. Jadi token sekarang 5,800 lebih. Jadi kita cuba pergi kat database dan SQL query pula. Okay, database dan SQL query lebih kurang je dengan table filter tadi. Cuma sekarang maklumat table tu kita letak dalam proper database. Macam ni. Maklumat yang lebih kurang je dengan tadi. Kita cuba dulu hantar soalan yang sama pada AI agent ni. Okay. Okay, tengok. Dia beri jawapan 12,000 lebih juga. Okay, sekarang tengok kat bahagian token, dia guna 500 saja. Berbanding dengan yang table filter ni tadi, database SQL query punya agent, dia memerlukan 10 kali ganda lagi jimat token berbanding yang tadi. Kenapa? Sebab kalau tengok dekat logs kat sini, AI tu dihantar SQL query kat sini. Basically SQL query ni macam formula. So AI tu dia tak payah tengok setiap satu pun data dalam table tu. Dia cuma generate satu formula untuk dihantar kepada database. So calculation tu akan berlaku pada peringkat database, dan bila dah dapat balik response, AI akan gunakan response tu untuk hantar ke kita. Macam ni. Kita buka tools kat sini. Okay, sini dia punya SQL query. Dia masuk kat query node sini. Kemudian jawapan muncul kat kanan, 12,000. Jadi total token 500. Jom kita tengok token tu dipakai kat mana. Okay, dia pakai sekali dekat OpenAI chat model ni. Okay, kemudian lagi sekali dekat OpenAI chat model kat sini. 2 kali. Jadi setiap kali dia call AI memerlukan lebih kurang 300 je token. Kita dapat jimatkan cost dengan menggunakan database dan SQL query. Okay, so sekarang ni dua-dua jenis chatbot ni menggunakan database yang berbentuk table. Okay, kita pergi pula dekat contoh chatbot yang menggunakan text file ataupun ayat lah. Ayat tak kisahlah ayat apa. Contoh aku ada satu file kat sini. File ni macam contoh FAQ question untuk klinik maju bermutu. Klinik contoh. Dia setiap bahagian sini ada question answer. Okay, cara aku format kat sini nanti aku explain kenapa aku buat macam ada tiga macam ni. Okay, tapi sekarang kita tengok chatbot sini. Kita hantar satu prompt atau question. NAN akan download daripada drive tadi, extract text daripada file dan bagi direct kepada AI agent. Kita cuba tanya soalan. Bilakah klinik dibuka? Okey. Dia mengambil lebih kurang 1,000 token dan ni respons dia. Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 10 malam.
Sabtu dan Ahad cuti umum. Jadi dia bagi jawapan, korang boleh verify jawapan ni memang sama dengan dokumen kita. Okay, kita cuba pula tanya soalan yang sama kepada AI agent yang menggunakan vector store dan vector search ni. Okay. Okay, ingat jadi 1000 token. Kita cuba tanya pula dekat sini. Okay, sekarang tengok. Token dia makan 500 token saja, separuh. Jawapan dia, korang boleh juga verify yang dia sama dengan ni. Tapi point dekat sini, vector search dan vector store ni adalah satu jenis chatbot atau RAG agent yang sama jenis dengan full text prompting ni. Cuma dia menjimatkan lagi token. Okay. Jadi kalau dalam rajah ni tadi, kita boleh grupkan. Jadi dua ni adalah sesuai digunakan untuk database jenis table. Dua ni pula sesuai untuk chatbot jenis text ataupun chatbot yang memerlukan AI tu faham makna. Dan hybrid ni dia boleh gabungan antara mana-mana satu ni lah, boleh mix and match. Okay. Jadi dalam kita tengok apa jadi dekat full text prompting ni. Okay, kita balik kepada sini. Kita tanya soalan, klinik ni ada servis apa? Okay, beritahu servis dia. Kita masuk dalam AI agent, kita tengok apa jadi. Bila kita tanya soalan dekat AI agent ni, apa yang berlaku adalah dia ambil keseluruhan maklumat daripada folder ni dan sumbat masuk dalam prompt. Nampak panjang sebelah kanan ni? Ni semua prompt. Okay. Dan disebabkan kita sumbat semua sekali maklumat, jadi AI agent ni perlu menggunakan banyak token untuk baca semua sekali text file tu. Berbanding dengan vector store dan vector search, kita beri akses kepada AI agent ni sekerat-sekerat sahaja daripada keseluruhan file tadi. Okay. Sini kita cuba tanya soalan sama. Okay, kalau perhatikan agak konsisten lah. Respons daripada vector store AI agent ni adalah kurang separuh daripada yang biasa. Kita tengok dekat bahagian tool yang ni, kita akan nampak maklumat yang diperoleh untuk digunakan oleh AI agent tu. Sini. Jadi dia tak kasih semua sekali, dia kasih sekerat saja. Dan dia kasih bahagian daripada PDF tu yang mengatakan, yang mention pasal servis. Chronic disease management, vaccination, immunization, minor procedures. Jadi disebabkan dia bagi sekerat saja, AI agent tu tak perlu pun baca keseluruhan file ni untuk jawab soalan kita. Okay, kita cuba tengok dekat database kita, dekat mana kita simpan file tu. Sini. Okay. Dekat database ni, daripada satu file single page document ni, kita dah pecahkan kepada 5 bahagian. Jadi AI tu perlu cari bahagian mana yang relevan untuk dia retrieve dan generate response. Dan ini menjimatkan token lah. Okay. Okay, tak apa kalau korang setakat ni rasa pening tentang vector store, vector search ni, aku akan elaborate lebih detail lagi. Okay, cuba tengok dekat sini. Vector storage ni, satu tujuan dia untuk kita menjimatkan cost token tadi. Dan macam mana dijimatkan adalah dengan memecahkan dokumen yang besar kepada kerat-kerat yang lebih pendek. Okay, cuba tengok kat sini. Bayangkan ni
document tadi, dia full text. Jadi kita akan ada text splitter kat sini. Dan tujuan text splitter ni adalah untuk split text ni menjadi chunks yang lebih kecil. Kemudian bila dah pecah jadi chunks ni, dia akan embed. Embed ni akan guna AI. Kita embed ke dalam satu vector database berdasarkan makna. Makna dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai semantics. Tapi AI dia tak faham makna sebab dia bukan manusia, dia tak ada akal. Tapi dia faham dalam bentuk nombor dan vektor. Cara dia buat adalah dia ambil keratan daripada chunks ni dan plot pada bahagian database tu, 3-dimensional database, berdasarkan kesamaan perkataan atau ayat tu. Contohnya, sini dia plotkan apple kat sini. Maka sekeliling apple ni akan ada perkataan atau ayat lain yang ada maksud yang mirip dengan apple. Jadi sini red. Red walaupun bukan buah, tapi red tu adalah warna apple. Dekat sini pear. Pear pula adalah sejenis buah seperti apple. Dua-dua ni buah. Jadi AI ni akan plotkan berdasarkan kesamaan perkataan-perkataan tu. Contoh kat sini car. Perkataan yang mirip adalah road. Sebab car tu dia drive atas road. Kemudian sebelah pun ada lori. Lori ni kenderaan. Bawah ni pun samalah. Okay. Ini contoh graf yang biasa kita faham, yang 2-dimensional. Tapi dekat sini yang AI akan guna adalah vector storage yang 3-dimensional. Jadi kalau kita tengok balik ke dalam NAN, okay, kenapa chatbot ni besar sikit? Sebab dia ada dua bahagian. Bahagian pertama kat atas ni chatbot tu sendiri. Tapi bahagian kedua kat bawah ni adalah cara kita split dan embed ke dalam database. Okay, jadi apa berlaku kat sini? Kita execute kat sini, kita download file, iaitu file dalam folder ni tadi. Kemudian akan ada satu node, yang ni superbase vector store node. Jadi function dia adalah untuk embed ke dalam database ni tadi. Jadi kat sini dekat superbase vector store node ni akan ada beberapa bahagian. Satu embedding. Sebab ingat kita mention tadi, embedding memerlukan AI. OpenAI ada provide sebenarnya satu model atau beberapa model untuk tujuan embedding saja. Dan ini model yang paling ringkas lah. Kita ada beberapa model lain. Kalau kita buka dekat documentation OpenAI, okay, kat sini kita boleh search models. Dan kat bawah-bawah ni kita boleh cari embedding model dia. Mana ni kat bawah sini? Ada text embedding 3 small, ada text embedding 3 large, ADA2. Okay, jadi kita pakai tadi yang sini, embedding 3 small. Cost dia agak murah juga. Dan dia hanya boleh support text saja. Kalau tengok embedding 3 large, cost dia nampak tinggi sikit. Okay, jadi dia large sebab dia adalah menunjukkan capability dia untuk embed lah. Jadi sebelum kita split tadi, ingat, split ni, setiap chunks ni dia perlu lebih kecil daripada limit embedding model tadi. Jadi kalau bila kita kasih chunks ni kepada, contoh, kepada text embedding 3 small, dan chunks tu melebihi had size dia, jadi dia akan error lah. Dia tak dapat nak proses benda tu. Okay, bahagian seterusnya dekat vector store node ni adalah dokumen. Bahagian kita edit dokumen tu sebelum di embed. Jadi kita ada node default data loader. Jadi kita set sini binary data sebab kita kasih dia tadi kita kasih apa? Kita kasih docs file. Jadi sini binary data. Kita load all input data dan kita set dia punya format, document format.
Dan kita punya text splitting kita boleh pilih lah sama ada simple ataupun custom. Sini kita boleh custom dan ada beberapa option sebenarnya untuk splitting ni. Kalau kita boleh custom, kita boleh pilih character text splitter, recursive character text splitter ataupun token splitter. Okay, kita akan bincangkan perbezaan splitter ni. Okay, kenapa kita kena split? Okay, sebelum embed. Jadi pertama untuk mengelakkan vector blurring. Sebab maksud bagi satu ayat lebih senang untuk kita faham, lebih senang untuk AI faham daripada maksud satu karangan. Contoh, kita ada satu novel. Jadi rumusan bagi novel tu boleh kira sebagai sinopsis lah. Okay. Tapi sinopsis takkan dapat memberi maksud sebenar setiap chapter dalam novel tu. Dan setiap sinopsis chapter tak akan dapat berikan maksud sebenar bagi setiap perenggan dalam chapter tu. Jadi pendek kata, semakin ke dalam, semakin kecil pieces ayat tu kita zoom in, semakin tepat lagi maksud ayat tersebut. Ataupun dengan kata lain, sebab kita nak plotting kan dekat sini kan. Okay. Kita nak plot makna dekat setiap point pada vector store ni. Jadi kalau kita ada satu novel, okay, walaupun kita ada banyak teks, tapi kita masih ada satu plotting saja untuk letak kat sini. Okay. Contoh kita just plot kat sini novel A. Okay. Kita nak plotting apa sebenarnya? Kan? Sebab novel A ni, dalam novel ni mungkin ada berbincangkan banyak-banyak tema, banyak karakter, banyak location, banyak benda dibincangkan dalam novel ni. Jadi plotting ni, dia plot apa sebenarnya? Kan? Sebab tu kita kena split dulu kepada chunks baru kita plot, supaya lebih jelas makna plotting tu maksud dia apa. Kan? Kedua, kita dah bincangkan secara ringkas tadi hard embedding model. Kita perlu split supaya tidak melebihi hard ataupun limit bagi embedding model tersebut. Next adalah untuk memudahkan retrieval. Berdasarkan contoh yang kita buat tadi, kan? Okay, dia AI ni dia perlu mendapatkan satu chunk untuk dia baca dan jawab response dan untuk generate response untuk user. Jadi kalau kat sini kan kita dah split jadi 5. Bila dah split jadi 5, maka AI perlu retrieve salah satu sahaja, ataupun terbulahlah kita boleh set dia retrieve 2 ke 3 ke. Tapi yang penting dia tak perlu retrieve semua. Jadi bila dia tak retrieve semua, dia telah menjimatkan penggunaan token. Jadi ada beberapa jenis text splitter, tetapi semua text splitter ni dia perlu ada dua benda. Pertama, dia perlu ada condition untuk dia follow, yang dia perlu ikut condition tu untuk split. Dan kedua, dia perlu ada character limit. Okay, kita ada 4 kat sini. Ada simple, recursive, character dan token. Jadi kalau kita tengok dekat sini tadi, okay, dekat default data loader ni kan ada option sini, simple. Okay, so simple first kali dia akan split berdasarkan character limit saja. Jadi character tu dia contoh A satu karakter, B satu karakter, kalau nombor satu karakter, 2 satu karakter, simbol pun dikira sebagai satu karakter. Jadi kalau AI tu dia go through PDF tu, text file, dia jumpa 1000 karakter, dekat situ dia akan potong. Kemudian dia akan start balik kat belakang sini, sebab kita bukan setakat sahaja ada character limit, kita ada juga character overlap. Jadi untuk memastikan konteks tak hancur bila kita split, the next chunk akan bermula beberapa karakter ke belakang. Kalau kat sini dia bagi 200 lah. Okay, 200 karakter. Contoh kalau dia sampai 1000 ni, dia terpotong ayat. Ahmad sedang makan ayam. Okay, jadi kebetulan Ahmad sedang tu karakter ke 100. Jadi dia potong ayat tu separuh.
Jadi kita dah lose context. Kita tak tahu Ahmad sedang apa. Jadi tujuan overlap ni adalah untuk memastikan kita mula balik chunk tu ke belakang sedikit supaya ayat tu walaupun terpotong kat sini tapi dia start balik kat sini dan continue macam biasa. So kita dapat ayat penuh lah. Okay, tu simple punya text splitter. Untuk recursive, dia akan split berdasarkan simbol-simbol ni. Ini bermaksud new sentence. Kalau ni bermaksud space. Yang ni bermaksud new paragraph. Jadi contoh, kalau dia nak split, dia tengoklah kita set dulu character limit berapa. Contoh, character limit dia dah sampai sini, dah 1000 character limit. Kemudian dia check, ada tak simbol-simbol ni. Okay, adakah the next word itu new sentence? Kalau ya, dia split situ. Adakah ada, kalau tak ada sentence kat situ, apa dia buat? Dia akan backtrack, dia akan cari space. Kalau tak ada, dia akan backtrack, dia akan cari perenggan. Macam itulah. Recursive ni, dia selamat sebab dia nak pastikan kita tak terpotong perkataan. Okay, dia akan potong sama ada potong ayat, potong ataupun potong perenggan. Tapi dia tak akan terpotong perkataan. Untuk karakter text splitter, kita boleh start custom karakter untuk split pakai apa. Contoh dalam PDF aku pakai tadi, yang ni, simbol 3 line ni sebenarnya adalah aku guna untuk karakter text splitter. Sebab aku pakai kat sini karakter text splitter, dan simbol kat sini aku pakai 3 line ni sebagai separator. Dan chunk size dia 1000, overlap 20. Kita set sini 1000 karakter. Okay. Bila dah sampai 1000, dia akan check ada tak simbol ni kat situ. Kalau ada, dia split situ. Kalau tak ada, dia akan continue. Dia akan terus berjalan sampailah dia jumpa tanda separator ni. Bila dah jumpa, dia split, so dia overlap, dia buat chunk baru. Okay, kelemahan untuk karakter text splitter ni, kalau embedding model tu dia tak jumpa pun custom karakter macam yang aku set tadi, yang 3 line ni, kalau dia tak jumpa, dia akan sampai bila-bila dia akan berjalan sampai dia jumpa. Kalau dia tak jumpa langsung, satu PDF tu lah, keseluruhan PDF tu dia akan masuk terus segedebuk ke dalam embedding model, ke dalam vector store. Jadi kelemahan kat sini, dia sangat customizable, yang kita perlu set sendirilah kita nak pakai karakter apa, dan pastikan dalam PDF kita akan ada karakter tu bertempat yang kita nak. Contoh, aku letak kat sini, aku letak separating kat sini sebab question dia dah ada answer. Dah ada answer, aku separate, start question baru. Question, answer, separate. Question, answer, separate. Bila aku guna kaedah ni, aku pastikan setiap splitting ni dia akan split dalam keadaan setiap question pasti ada answer. Okay. So the next type is token. Dia akan embedding model tu, sebab dia AI kan, dia akan generate token dia sendiri. Dia perlukan token untuk generate embedding tu. Jadi bila dah sampai 500, dia akan split situlah. Kita tak boleh nak katalah berapa karakter sebab dia terpulang lah kepada AI model tu. Tapi kita akan gunakan token ni kalau cost sangat penting dalam kita punya project. Kita nak limitkan token usage, kita guna token punya type splitter. Okay, sekarang kita dah go through vector store, kita dah go through text splitter. Jadi secara praktikalnya macam mana? Jadi vector store ni akan ada dua bahagian macam kita sebut tadi. Satu, kita ada model untuk store, ada section untuk store. Satu lagi AI agent tu sendiri. Okay, kalau tengok kat sini, dekat bahagian vector store dia akan ada file kita download. Kita guna vector store Supabase. Dekat sini kita perlu ada embedding model, data loader dan splitter. Untuk agent pula, kita ada chat trigger. Yang ni korang boleh je nak connect ke Telegram ke WhatsApp ke, nak buat web app pun boleh. Okay, lepas tu dia akan hantar dia punya prompt tu kepada AI agent. AI agent mesti ada 3 benda. Ada model, ada memory, ada tools.
Jadi model ni contoh macam GPT 4.1 mini, GPT 4o, GPT terpulang lah, GPT 3 ke. Lagi tinggi model tu, lagi mahal, tapi lagi kualiti lah dia punya respons. Dan seterusnya memory. Memory ni membolehkan AI untuk ingat conversation sebelumnya. Dengan syarat konteks window dia, dengan syarat dia session yang sama. Okay, jadi contoh um, kita guna yang ni ya, kita guna chatbot yang ni. Aku bagi tahu nama. Nama saya Torik. Okay. Okay. Sekarang dia dah panggil aku Torik kat sini. Kita test. Apa nama saya? Nama anda adalah Torik. Berdasarkan respons dia, dia telah ingat apa yang aku message sebelum ni. Benda ni boleh jadi sebab aku add Postgres chat memory kat sini. Jadi Postgres chat memory, kalau buka, dia akan beritahu kita dia store kat mana. NAN chat histories. Jadi kalau aku buka dekat database sini, nama saya Torik. Dalam Supabase ni database aku dah guna sebagai dia punya memory untuk boleh retrieve bila-bila masa. Tapi dengan syarat dia session yang sama. Yang ni session ID. Kalau tengok dekat sini session ID dia, ini session ID yang aku pakai baru tadi, yang ada EEF ni. Kalau yang atas ni dia session lain. Jadi bila aku message something yang session sebelum ni sahaja yang ada info tu, session sekarang takkan dapat bagi tahu aku. Jadi dia takkan ada data leaking lah, um, macam patient dia message kepada AI ni nama dia, umur dia, IC dia ke apa. Lepas tu ada customer lain, patient lain message nak tanyakan IC customer lagi satu tadi. Jadi AI takkan bagi tahu customer kedua tadi. Jadi selamat, maklumat selamat. Okay, memory dah go through. Okay, tools. Okay, setiap AI akan ada tools ataupun tak ada pun tak apa. Tapi tools ni boleh membolehkan AI tu buat banyak benda lah. Dalam situasi ni, tools tu membolehkan AI tu retrieve data from this vector database. Kalau yang ni, tools dia adalah calculator. Jadi SQL query, yang ni data, table data dan calculator. Okay. Tu secara ringkasnya architecture untuk setiap AI agent. Tu sahaja untuk topik chatbot dan RAG. Kalau ada apa-apa soalan, boleh je tanya aku dekat komen di bawah. Ataupun kalau nak, korang boleh email aku dekat sini dan follow aku dekat Threads. Okay, jadi kalau korang suka konten ni dan rasa nakkan lagi konten ni dalam masa akan datang, boleh subscribe dan like. Dan jumpa korang dekat video seterusnya.